Perwakilan Pembangkang sudah semestinya, sudah seharusnya meragui usul yang digagaskan oleh Perdana Menteri. Selaku Ketua Pembangkang, saya menolak penevisian yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri dan sentiasa berdiri teguh dengan penevisian kami di Perwakilan Pembangkang. Pendefinisian ni Satu murid, satu pelajar, kami individu yang bersekolah. Taklifkan sebagai satu dasar kerajaan Pelajar, yang melibatkan individu yang bersekolah. fizikal Dengar, yang aktif. Menjana pula kami taklifkan efektif. sebagai pemangki utama yang efektif. Manakala kecenderungan pula kami taklifkan sebagai tertumpu kepada pencapaian akademik. Dan pelajar pula kami taklifkan sebagai individu yang bersekolah. Kami bagi tahu dah kan. Keseluruhannya usul pada hari ini memperdebatkan kami bagi tahu dah kan dasar kemarin. kerajaan yang melibatkan pergerakan fizikal yang aktif, pemangkin utama yang efektif, tertumpu kepada kesenangan akademik, individu yang bersekolah. Selesai sudah sesi penevisian kami di Perwakilan Pembangkang. Selaku Ketua Pembangkang, saya akan melakukan pembentahan strategi kami di Perwakilan Pembangkang. Bangunnya saya selaku Ketua Pembangkang yang berdedikasi akan melakukan dua gerak kerja utama. Pertama, saya akan membidas hujah perdana yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri. Ya Muhammad. Silakan Muhammad. Ya Muhammad, di manakah letaknya dasar falsafah pendidikan kebangsaan yang merangkumi 4 aspek utama iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual? Kami di Perwakilan Pembangkang kerana apa yang Muhammad? Kerana pada masa kini rakyat lebih mengutamakan pencapaian akademik yang Muhammad. Apabila cemerlang akademiknya, mereka dikatakan sebab contoh yang Muhammad. Apabila cemerlang, pelajar itu seorangnya dia cemerlang yang Muhammad. Dia mendapat 10A dalam SPM. Orang kata dia cemerlang, dia tidak mengukur, iaitu mempunyai kecemerlangan daripada 5 aspek yang telah dinyatakan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Ya, ada lagi yang Muhammad. Ya, silakan. Yang Muhammad menurut Profesor Frank Cameron, seorang akademisi nasional dalam polisi pendidikan dan undang-undang antarabangsa, bila mentakrifkan kecemerlangan pelajar adalah daripada 4 aspek yang telah kami gariskan tak jelas di meja Pembangkang. Yang buat kami di Perwakilan Pembangkang mentakrifkan sebagai tertumpu kepada kecemerlangan akademik kerana rakyat pada masa kini mereka lebih tertumpu kepada kecemerlangan akademik. Mereka lebih melihat kepada kecemerlangan akademik bukan dari 5 aspek yang telah Muhammad katakan tadi. Ya orang pasal satu murid satu sukan. Pembangkang kami beragui usul digagaskan oleh Perdana Menteri atas satu dasar yang hukum, atas satu keraguan untuk wujud kekangan dalam pelaksanaan dasar. Dasar satu murid satu sukan, bukan akademik. Berbalik saya kepada pembentahan strategi yang telah tergantung tadi. Duduknya saya bangun pula. Pembangkang kedua akan melakukan dua gerak kerja utama. Pertama, beliau akan membidas hujah wakilan kerajaan, seterusnya mengutarakan dua lagi hujah bagi mengukuhkan kami di posisi pembangkang. Bertitik tolak di bawah kata kunci. Kecemerlangan pelajar lebih mengutamakan akademik dan pelajar yang minimum. Itulah kata perbezaan. Duduknya pembangkang kedua bangun pula. Pembangkang ketiga akan melakukan pembidasan 3 fasa. Fasa yang pertama beliau akan melakukan pembidasan keseluruhan wakilan kerajaan. Fasa yang kedua beliau akan meranapkan satu persatu hujah wakilan kerajaan. Manakala fasa yang terakhir beliau akan membongkar kesalahan-kesalahan major dan minor wakilan pembangkang. Selesai sudah sesi pemegangan strategi kami di Perwakilan Pembangkang. Tenang sungguhkan saya. Perdana Menteri yang begitu comel, begitu petah kata-kata sebentar tadi. Baru nak bicara. Hujah Perdana Menteri apa titik tolak di bawah kata kunci? Tunjang pendidikan jasmani. Yang berhormat. Yang hormat mengatakan dia menunjukkan penambahbaikan. Tapi pada hari ini kami di Perwakilan Pembangkang tidak melihat apa penambahan kebaikan yang kerajaan telah lakukan kepada sekolah-sekolah. Kerana yang buat terdapat Pencelahan Tuan Ketua. Yang berhormat Ketua Pembangkang, ada celahan, sila beri laluan. Banyak masalah. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerajaan telah melakukan penambahbaikan daripada aspek sukan pada September 2011. Penambahbaikan dalam prasarana pula telah dilakukan pada Jun 2012 dan baru-baru ini pada Februari 2013. Penambahbaikan daripada aspek jurulatih iaitu meningkatkan 1,818 orang jurulatih pada peringkat diploma. Jadi jelaslah kerajaan telah melakukan pelbagai penambahbaikan untuk menjayakan
sejarah buruh, tidak membaca surat Akbar pada semalam memang. Kenapa yang Semalam? membaca Akbar? Kerana kami buat perjalanan pada awal, sebab tu kami buat kajian Memang. Metro 25 Februari 2017 baru semalam yang Muhammad mengatakan melahirkan kerasa ketidakpuasan hati para guru Kami bagi tahu dah. terhadap prasarana dan kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan. Kerana apa yang Muhammad? Kerana tidak memenuhi standar yang sepatutnya. Jadi Muhammad perlu mengemas ini fakta yang Muhammad supaya akan lebih terkini yang Muhammad. Bodoh macam ni menang. Tak gila. Terusnya yang Muhammad. Sudah 3 tahun Muhammad dasar ini ditemukan. Tetapi 8 tahun menunjukkan pengurangan daripada segi penambahbaikan. Seterusnya, penilaian seterusnya akan dilakukan oleh bangkang kedua saya. Kenapa yang Muhammad? Kerana saya tidak mencukupi masa untuk membentang hujah perdana saya. Sudah telajak langkah Datuk Panglima beralih saya ke hujah perdana perwakilan pembangkang. Menitik tolak di bawah kata kunci kemudahan prasarana yang tidak menepati standard. Yang Muhammad, kami di perwakilan pembangkang sendiri mengetahui bahawa dasar satu murid satu sukan ini mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Jadi semua sekolah, tidak kira di dalam bandar ataupun dalam luar bandar, diwajibkan untuk melaksanakan dasar ini. Tidak kira dia mempunyai prasarana yang cukup, tidak kira dia mempunyai prasarana yang cukup atau tidak, dia terpaksa dan wajib melaksanakan dasar ini yang Muhammad. Jadi kami di perwakilan pembangkang melihat kerajaan bersikap inklusif. Kerana apa yang Muhammad? Kerana melaksanakan dasar tanpa memenuhi prasarana terlebih dahulu. Ini kami perwakilan pembangkang katakan hanya cantik di atas kertas sahaja. Cikgu. Terdapat 6 faktor yang menjamin, 6 faktor utama yang menjamin kejayaan satu murid satu sukan. Salah satu faktornya ialah kemudahan dan prasarana sukan. Tidak lengkap perubahan prasarana dan sukan ini, maka tidak berjayalah satu murid sukan. Seterusnya tidak menjanam kejelanan kerajaan. Yang berhormat, kami perwakilan yang berlandaskan bukti saya bukan fakta yang berhormat. Pada tahun 2012, 62% sekolah di luar bandar tidak mempunyai kemudahan prasarana yang mencukupi, dan 2% dan 20% daripadanya tidak mempunyai padang. Yang berhormat, bagaimana satu bisikan ini dapat menjadi kejelanan kerajaan kalau kemudahan prasarana pun tidak ada yang berhormat? Wajar diragui atas satu keraguan, atas satu dasar, atas satu keraguan, wujud kekangan dalam pelaksanaan dasar. Yang Muhammad, saya beri analogi yang cukup mudah untuk tanggapan Dewan Parlimen sekalian. Perdana Menteri merupakan seorang guru. Beliau mahu anak muridnya cemerlang dalam bidang akademik, tetapi dia tidak masuk kelas yang Muhammad. Dia tidak memberi latihan kepada muridnya. Dapat kesenangan muridnya tidak sampai maksud itu juga. Ini yang kami samakan dengan satu murid satu sukan. Kemudian prasarana pun tiada. Bagaimana tidak menjamin dan menjana keseluruhan akademik yang kami taklifkan menjadi itu sebagai pemancing yang efektif membuktikan kepada kami yang berhormat. Boleh. Akhir kata yang dipertua, terimalah kami, percayalah kami, kerana sesungguhnya tiada yang benar melainkan kami yang benar, perwakilan pembangkang. Sekali lagi saya ingin menegakkan premis kami di perwakilan pembangkang. Kami beri usul gagaskan oleh Perdana Menteri atas satu dasar yang kukuh, atas satu keraguan yang utuh, wujud kekangan dalam pelaksanaan dasar. Mohon untuk terus membangkang.